Okey. Saya easy going. Kalau saya fokus lagi, saya akan stres. Tapi tuan-tuan yang mana faham, daripada 4,000 orang yang ada ni, tuan-tuan ambillah kefahaman untuk membuat tim antara yang sesuai dengan kehidupan yang ada pada tuan-tuan. Ambil faham dan susun ekonomi dengan tuan-tuan baik-baik. Ambil faham dan susun pekerjaan tuan-tuan dengan baik. Dan ambil faham dengan sentiasa berjaga-jaga bahawa pusingan hidup yang mudah tidaklah seperti mana tuan-tuan lihat kehidupan yang okey-okey di TikTok ni. Pasal di TikTok ni kalau tuan-tuan duk main berjam-berjam, dunia ni nampak okey-okey aja. Kerana di TikTok ni orang datang mengokeykan dunia yang tak okey. Orang buat kandungan untuk merehatkan beban kehidupan dunia luar yang real. Jadi dia bukan mirror kepada kehidupan yang real. Dia kandungan-kandungan di media sosial kebanyakan hanya menjadi skeptism je. Melarikan daripada benda sebenar. Maka dicipta konten, benda-benda yang bukan sebenar. Untuk membolehkan orang masuk escapist. Bila orang escapist dan tuan-tuan anggap, oh inilah dunia. Kerana tuan-tuan tak dapat dicelitkan oleh dunia yang sebenar. Menjadi rumit. Ada apa soalan? Saya tunggulah kalau ada apa soalan, kita discuss. Malam ni Selamat Asrin, dia minta live. Biar saya tak tahu bulan jadi kerap pula dia nak live. Jadi saya nak tolak pun tak boleh. Saya pun bekerja dengan dia. Silap saya dipecat. Inilah satu-satu pekerjaan yang saya ada. Dia pecat saya pula, tak ada kerja pula. Guru datang pukul 9 kata dia. Ada banyak pengumuman penting dia akan buat. Mungkin ada hal-hal berkaitan dengan ekonomi ke apa. Tunggulah guru datang pukul 9 nanti. Pukul 9. Kalau kita berehatlah saya sekali dengan adanya guru kan. Saya pun kadang-kadang panggil je lah guru. Sekali panggil dia. Bukan saya panggil dia yang nak live. Kemungkinan besar kerana dia berhutang budi kerana tayar basikal dia pancet. Satu hari dia tak boleh kayuh basikal. Mogok lah dia. Tayar spare dia ni ada dekat saya. Kita beli 3 tayar dekat dia. Bila kita cek balik, rupanya tayar tu akan bocor tiap-tiap minggu. Saya pun tak tahu macam mana nak atasi sebab kayuhan balik dia ni nak sampai ke rumah dia. Ada projek binaan sedang dibuat. Dan projek binaan tu bawa pasir. Tapi pasir tu diproses dengan ada Zikri cakap macam stapler punya banyak dalam tu. Jadi bila dia pergi repair tayar bocor, tak boleh nak repair. Kena beli tube baru terus. Sebab rupanya lubang-lubang tu dibentuk oleh benda seperti stapler. Jadi adalah 3 tayar kita beli. 3 dah pakai habis dah. So dia datang ni buat baik untuk menjadikan 2 tayar yang dia bocor tu esok Zikri pergi repair. Sebab ni tinggal last ni 1 tayar yang dia pakai. Terima kasih. Saya jual. Jadi dia datang sekarang ni dengan harapan 2 tayar yang dah kecut tu besok Zikri pergi repair. Tak, tayar mati tak ada yang tuan-tuan cerita kat saya. Kadang-kadang saya penat dah cerita hal selamat ni. Tuan-tuan akan datang dengan debris lah apalah. Kalau boleh selesai, kita dah selesai dah. Tuan-tuan main basikal bila? Tuan-tuan kayuh basikal last bila? Tuan-tuan kayuh agak 3 km sehari. Jadi, ya, dah Zikri menantu saya yang sulung, suami kepada Diana. Okey. Tuan-tuan basikal pun last beli kat anak tuan-tuan nak mengajar satu orang yang kayuh 30 km sehari. 12 km dia datang setiap hari daripada rumah Amal ke tempat saya. Dia kayuh pula pergi ke Central Market pergi Bukit Bintang. Bukit Bintang balik ke rumah Amal. 30 lebih kilometer sehari. Jadi tuan-tuan nak cerita tentang tubeless lah apalah. Tuan-tuan main-main dekat taman isi dekat Instagram, buat-buat video isi untuk cari 3,000 like di TikTok tu pun kalau orang sudi like. Tak apalah, bercerita. Dia kayuh 30 km sehari konsisten. Relax je. Jadi semalam tu rasanya, dia rasa saham dia dah jatuh kan. Sepatutnya tayar basikal ni dihantar ke rumah Amal dan ditukar ke sana. Tapi kita sibuk. Jadi dia terpaksalah datang jalan kaki kata dia. Tapi ikut sumber sekerak jalan orang tumpangkan dengan motor. Dia keluar-keluar ada orang sudi hantar dia ke studio. Datanglah buat cerita sedih, dia kena jalan kaki, beg dia berat. Lepas tu kita kata lah Mat, basikal kau macam ni. Bukan salah aku power bank. Kita kata kenapa tak kurangkan power bank. Malah tanya nanti dia naik angin lah. Tapi dia sekarang mula menyalahkan berat badan dia tu tak berat. Power bank dalam beg dia tu menyebabkan basikal dia bocor. Tapi kita bagi tahu
yang kau langgar, dia payahlah tuan-tuan. Dan sekali, hari ni saya yakin, dia datang, dia mesti minta besok pagi tayar dia yang dah pecah 2 tu diganti. Supaya dia ada jaminan kalau berlaku lagi bocor pada tayar yang ada sekarang ni, dia ada 2 tayar spare. Semalam hujah dia adalah salah power bank kan. Beli yang kasar tu tayar tu tuan-tuan. Memang dia pakai tayar bunga kasar. Kalau tuan-tuan tengok, tayar tu kalau saya tak tunjuk tuan-tuan pancat, rasa macam belum kayuh. Sebab dia baru kayuh seminggu pancat. Dia kayuh seminggu pancat. Saya pun tak faham tuan-tuan cerita tubeless apa semua. Tuan-tuan faham tak saya cerita ni? Kebocoran tayar ni kerana dalam projek nak balik rumah dia, okey, kira-kira 2 kilometer, lori-lori benaan masuk. Lori benaan ni telah menumpahkan banyak pasir dan di dalam pasir tu ada ni. Jadi bila kita pergi kedai, bocor tu lah yang kita jumpa. Kalau tubeless lagi mudah. Tuan-tuan duk cerita ni, tuan-tuan, Mereka tahu kan ni tubeless dengan bertiup ni. Mungkin tak jaga angin tayar pula dah. Tuan-tuan mungkin betul suruh saya nak fikir pula. Dia ada pam tangan dia. Setiap hari dia cek basikal dia. Dah. Tuan-tuan tak payah suruh. Tuan-tuan lagi bangang pada Selamat kalau dalam hal ni. Biar aku sembang dengan Selamat. Aku lagi pening sembang dengan tuan-tuan lah. Betul, rupanya lagi teruk pada Selamat pun ada yang view aku. Baik aku sembang dengan Selamat dah lah. Aku pening dengan Selamat. Aku sepaham dah dia nama Selamat Asrin. Yang lagi bangang pada Selamat tak payahlah. Ataupun nanti aku buat satu majlis, korang datang sembang ni. Bagilah nasihat tubeless ke apa ke. Aku buat Zoom meeting. Kalau korang boleh yakinkan dia, kita nak cerita ni, benda yang kita tak buat. Yang ni kita kena respect dia. Dia main basikal. Bertahun dah. Aku ingat aku pening dengan Selamat seorang. Rupanya baru aku tahu dalam dunia ni Selamat tidaklah bersendirian. Rupanya ramai. Cuma yang lain ni tak mau declare bahawa dia pun dengan Selamat pun lebih kurang. Yang tengok dalam ni Selamat Amin, Selamat Sejahtera, Selamat CEO. Ramai aja. Cuma tak ada orang buat konten tentang tuan-tuan punya Selamat. Kalau buat konten, tuan-tuan buat je konten, orang dah tahu dah. Oh, rupanya geng Selamat ramai network dia. Aku baca komen pun dah tahu dah. Okey, pengemis. Rahmat Rap tak apalah, Selamat. Dia senang je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya, tayar yang dikeluarkan dalam era moden tidak digunakan 30 ke 35 km sehari. Iaitu 1000 km sebulan. 1000 km sebulan Selamat ni kayuh. Yang kedua, kayuhan dia ni berlaku pada waktu panas. Tengah hari pun dia keluar, tengah panas dia keluar. Okey, yang kedua dia merentah 3 laluan. Satu adalah laluan jalan tar panas, kemudian laluan lorong kecil dan kemudian laluan yang dia orang cerita ni benaan tu. Kerana nak sampai ke rumah dia sekarang ni, dia kena lalu tapak yang lori-lori benaan lalu. Jadi Cina tu bila dia repair, dia pun heran macam mana benda yang kelihatan seperti mata stapler tu banyak. Jadi kita tanya dengan Selamat semalam. Dan tanya dengan Zikri yang duk pergi hantar. Zikri dah selalu pergi repair sebab Selamat sekarang ni tayar dia rosak. Dia tak nak kayuh. Datang ni kita kena pergi ke rumah dia isi buat tayar baru. Jadi pasukan-pasukan penyiasat kita ni mengatakan Cina yang repair tu pening. Dia pun sayang kat Selamat juga. Dia pun sayang kat Selamat. Dia kata macam mana nak buat. Tapi tak boleh repair dah. Pasal lubang tu terlampau banyak. Tak boleh nak tekan tampalan dah. Kena tukar tiub baru je. RM35. Kita harga tiub ni tak boleh cerita kat Selamat. Semalam kita marah kat dia. Mak jaga elok tiub RM35. Menantu kau tu bodoh. Aku dah cakap kedai dekat simpang sana RM8 je. Mana ada orang jual tiub RM8? Tiub RM35 lah tuan-tuan. RM8 tiub apa? Tiub pelampung, tiub pam ikan mungkin lah kot. Dia duit dia tak tahu kan. Dah Zikri kena bodoh. Lepas tu kita pun diam. Nak cakap macam mana? Ya kan je lah. Tapi ya kan sambil terpaksa memikirkan kos sekarang. Ni esok nak pergi tukar 2 tu RM70 kan.
Nak pergi tukar tak apa tuan-tuan. Tapi orang yang nak pergi menukarkan tu rasa letih. Nak bawa tayar tu bubuh dalam kereta saya. Bawa pula pergi kedai tiup. Tukarkan pula tiup tu. Bawa balik tak kat sini. Tunggu dia datang. Dia dah hidup macam raja-raja zaman dulu. Ada hulu balang tayar. Ada itu ada ni. Kita ni berkhidmat seolah-olah pada Firaun yang terakhir. Cuma dalam kes ni dia tidak memerangi agama. Tapi Firaun yang terakhir dah kita rasa. Ada ibadah. Tak payah anggap lah. Tak anggap ibadah pun. Anggap kata, buat macam mana kita kerja dengan dia? Kalau dia kira pegawai perorangan, tak apa. Aku takut di mata dia, dia ni satu kita duk anggap kan, kita kan ada kan, satu ni boleh makan lah, kita baca dia ni tak apa cerdik, kita boleh makan. Saya takut dalam kepala dia kan, ni ada seorang bangang lagi tak apa cerdik, aku nak kena pergi ajar dia. Saya takut dia anggap saya ni budak bangang, orang tua bangang ni, tak apa cerdik, tak faham. Kalau dia anggap saya pegawai kewangan tu, kedudukan tinggi lagi lah. Cik Zana, ya Tuan Selamat. Cik Zana boleh cek tak file kewangan ni sama ada sesuai tak untuk saya tukar basikal baru? Saya cekkan dulu lah Tuan Selamat. Tak apa. Kalau dia masih anggap saya pegawai. Setakat ni yang saya tahu ni, basikal ni aku dah tak nak lah. Bawa payah jadi berat naik bukit. Aduh, kenapalah aku tak mati ikut mak aku dulu. Kalau macam gitu, saya ni bukan pegawai kewangan lah tuan-tuan. Kalau pegawai kewangan ni, panggil saya cik, saya panggil dia tuan. Cik Zana. Dengan kedudukan kewangan syarikat ni, saya rasa saya memerlukan kenderaan baru. Saya memerlukan kenderaan baru untuk kesesaan saya mengira. Tak apalah juga. Ini datangnya, tak tahulah kejap lagi datang angin okey ke tidak. Dia kalau nak tahu angin okey, kalau dia beli saya goreng pisang lah. Tu ramalan saya ni hari, kalau dia datang tangan kosong, memang dia bawa mulut lah. Lagi teruk saya nak kena. Maksudnya saya encik dia tuan lah dalam bahasa dia, Cik Zana. Jangan kedudukan tayar yang telah pun tiada tayar persediaan ni. Cik Zana uruskan 2 tayar baru. Dan pastikan tayar yang diganti tu tak ada. Kalau gitu tak apalah juga. Saya ni pegawai dia. Kita pakai tayar tu berapa harga dia? Dia orang suruh tayar Thanos. Dia macam ni tuan-tuan. Saya dah jelaskan tadi kan. Dia bukan material tahan dengan daya alam. Dia bukan material tu. Dia material tahan ni adalah tak ada orang buat. Material yang digunakan macam Selamat ni. Satu, tuan-tuan kena ingat kayuhan waktu panas. Saya dah study lama dah. Dia menghasilkan panas kepada gelembung tayar. Gelembung tu. Dan panas pada angin dalam tayar tu. Yang kedua, dia kayuh balik dalam kawasan construction yang pasir yang tumpah tu. Dia campur dengan kokot. Besi kokot. Yang halus. Jadi tuan-tuan cerita tayar brand apa, saya main tayar, jangan cerita tuan-tuan, saya main tayar kereta. Saya main dah sampai Michelin dah, nak tukar apa semua ni. Jadi saya pun faham tentang tayar ni. Dia bukan soal tayar, tuan-tuan pakai Michelin pun. Kalau tuan-tuan duduk dekat kampung, yang kemudian tuan-tuan balik kayu, paku apa semua dekat situ. Tuan-tuan pakai Michelin mau pecah. Dia bukan tentang tuan-tuan pakai tayar Sangyong made in China. Michelin mau pecah sebab tayar ni ada sifat dia. Letak minyak gamat ubat luka. Tengoklah kalau boleh lah. Tuan-tuan faham tak asas dia tu? Tuan-tuan main kereta, tuan-tuan main motor pun, tuan-tuan tahu logik dia. Nak tukar tayar yang berkualiti tinggi. Tuan-tuan kata tayar berkualiti tinggi kan. Tapi kalau jalan balik rumah tuan-tuan tu 40 lubang tak dibaiki oleh PBT. Kerana YDP tuan-tuan ni kuat main golf. DO tuan-tuan ni kuat karaoke. Jalan tak di repair-repair. Tuan-tuan tukarlah tayar apa pun. Tuan-tuan faham lah. Sebab conditionnya bukan jenis tayar. Conditionnya kegunaan tu. Macam dia ni, dia guna overdose. Dia guna overdose. Satu, tuan-tuan kata nak cari tayar yang tak. Dia memang kayuh pada waktu panas. Dia ni kayuh memang tengah hari ni dia kayuh. Kalau dia datang ni, Tuhan sajalah yang tahu. Sebab tu dia letih ni angin. Dan dia kayuh ni pula. Bukan dia kayuh pergi ke satu tempat. Berkayuh tu adalah berada di satu tempat. Kan dia pergi CM. Dia duduk dengan Pak Im sekejap. Dia dapat teh segelas, nasi sepinggan, pangkah Pak Im 20-30. Dia tak boleh duduk lah. Pak Im bukan kawan dia ajak berbual. Pak Im tak cerdik. Tahu pasal lukisan dia. Lulusan 2 degree daripada
mikroelektrik dan juga lift elektronik. Tak cerdik Baim ni. Dia belah pula pergi Bukit Bintang. Lepak, isap paip seorang-seorang bekerja-kerja habiskan 2-3 gelas. Seorang-seorang dia. Jadi malam dia balik pula. Lepak. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan kan. Berada di atas basikal tu adalah satu kehidupan yang dia nak. Tuan-tuan boleh bayanglah dia kaya banyak mana. Kau faham tuan-tuan boleh faham. Tuan-tuan naik kereta apa? Tujuan tuan-tuan sampai satu tempat. Sampai tempat tu tuan-tuan nak seronok tu. Kena macam, kena kopi jumpa kawan tak? Dia ni berada. Jadi kalau tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan berada atas pusing kereta tu seronok kan. Jenuh nak tajam duit minyak tuan-tuan. Sama. Jadi tuan-tuan tak faham tentang masalah yang saya sedang cakap ni. Bahawa selamat tak menggunakan basikal. Dia dari destinasi ke destinasi. Berada di atas basikal itu adalah destinasi. Jadi tiap hari dia berkayuh je sampai lemau. Kadang-kadang dia sampai tempat saya ni, aku tak boleh balik rumah amal, aku nak tumpang tidur. Boom, dia letak kepala tidur. Sejam dia bangun. Dia rasa rugi. Tidur ni bila-bila masa boleh tidur. Kayuh basikal belum tentu. Dia turun pula basikal, kayuh lagi. Kayuh lagi. Baru dia balik rumah amal. Kadang-kadang dia tak larat dah. Nak turun-turun dia buat turun basikal dia dah. Rasanya dia kayuh sampai simpang jalan kan. Lutut dia semua dah sakit kan. Dia patah balik. Azamat tadi kau kata ni 2 pagi kau keluar ni. Aku nak sambung tidur dia sambung tidur. Jadi kalau tuan-tuan faham konteks saya cakap. Tak itulah tuan-tuan bagi cadangan yang sebenarnya. Penin saya je. Anjing kacau. Anjing kacau. Anjing kacau. Tapi anjing sini aktif 4 pagi. Itulah keberuntungan saya. Kenapa dia tidur tempat saya ni adalah kerana anjing. Kalau dia tak tidur tempat saya tuan-tuan 4 pagi dia keluar kayuh lagi. Kedai kopi yang buka 4 pagi. Piramli balik pukul 3. Kalau Piramli hidup zaman selamat, Piramli mungkin buat filem dia tak balik langsung. Piramli kan balik pukul 3. Dah pukul 3 pagi. Ayah belum tidur lagi. Kan Piramli kan kata, saya dah tak balik 3 hari, ayah masih menanti. Kalau Piramli tengok kisah balik 3 pagi ni tak ada hal lah, selamat 3 hari tak balik. Piramli pun ubah skrip dia. Setakat kan dulu balik pukul 3 pagi ni kira je jahat lah. Kalau Piramli kawan dengan selamat, dia ubah dialog ni. Kan Sazali dah 3 hari tak balik rumah. Ayah menanti tanpa tidur selama 3 hari. 3 hari 3 malam ayah menanti kau Sazali. Dialog tu berubah. Pasal setakat balik 3 pagi ni orang kata apa yang jadi dengan 3 pagi? Kau mabuk ya?